Ni barang-barang beli dekat mana? Okey, yang ni Mami bawa untuk dalaman rumah. Standard bilik 3 bilik, 2 bilik air. Ya. Okey, semua ni lampu ni owner akan ambil balik lah. Satu. Kipas semua owner akan tinggal. Okey. Hai, siapa? Hai, buat foto. Alah, kesiannya. Okey. Okey, sini bilik. Okey. Ini dapur, ruang dapur. Okey, ni bilik air dia. Cantik, bilik air dia memang cantik. Bilik air 2. Okey. Kitchen kabinet pun dah siap. 470,000 bumi lot. Value 500,000. Yang ni boleh buat first loan. First loan 100% loan. So tak perlu fikir apa dah. Nak 10% ke apa. Tengok semua. Kalau ikut yang ni boleh buat dapur basah, dapur kering. Dapur tak mengecewakan. Okey. Ni semua. Cantik. Ni parking pun luas. Okey, ni belakang. Yang tadi saya lalu kat belakang tadi. Okey, sini store, sana pun store. Sekarang Mami ada dekat rumah owner. Rumah owner tengok nak jual 470 sahaja. Corner lot dah extend dapur. Dia ada store satu lah, dan anggur free, semua free. Semua dah jadi macam kebun dah. Gazebo ni pun free kalau nak lah. Berminat free. Owner nak bagi semua peralatan furniture dalam rumah pun owner nak bagi free. Tapi ada certain furniture yang bermakna untuk owner akan ambil lah. Yang ni aircon apa semua owner akan bagilah. So dia takkan buka. So ni